datang, mungkin hari ini saya baru 2 minggu setengah, saya masih bodoh. Tapi I won't be stupid forever. Pihak AKPS bertindak atas hasil daripada risikan. Sebagaimana tuan-tuan semua tahu, Port Kelang ini tahun lepas sahaja mencatat trafik 15 juta kontainer. Tahun lepas sahaja. Kalau kita translate benda tu pada hari, berapa? 41,000 kontainer. Jadi dengan umur usia yang semuda 4 bulan, AKPS hanya buat masa ini akan bertindak berdasarkan maklumat, berdasarkan hasil risikan. Dan kita akan teruskan, kita ada senarai kontainer-kontainer lagi yang kita akan go through lagi, dan operasi ini akan kita teruskan bersama pihak Westport dan JAS dan juga Lembaga Pelabuhan Kelang. Ini untuk memastikan negara kita tidak menjadi tempat buangan sampah atau tempat dumping barang-barang toksik seperti e-waste. What were the port of origin for the 5 containers? Okay. Port of origin kita ada 4. Busan, Korea, and Port of Norfolk, USA. Itu untuk buangan terjadual e-waste SW110 lah. 2 kontainer daripada 2 port ini. Apa yang dia declare? ABS flakes, lumps and mold. Tapi sebenarnya waste. 2 lagi kontainer datang daripada Los Angeles and Valencia, Sepanyol. Okay. Apa dia declare? Aluminium alloy. False declaration. So dan kontainer sampah ni datang daripada Kaohsiung, Taiwan. Jumlah berat dia 125,000 kilogram. That's a lot. So ini baru 5 kontainer. Kita ada beratus lagi dalam senarai dan kita akan teruskan operasi ini sampai habis. Dan daripada operasi-operasi yang akan datang, mungkin hari ini saya baru 2 minggu setengah, saya masih bodoh. Tapi I won't be stupid forever. Is there a possibility